Okey, korang semua, hari ni saya nak share dengan korang sesuatu. Pernah tak korang terfikir, kenapa bila nak simpan emas, kena ada coaching dan mentoring yang sesuai? Jom follow saya akan share dengan korang. Pertama, guys, kita kena ada bimbingan yang berterusan daripada coaching ataupun mentoring oleh cikgu ataupun kita punya upline. Kenapa? Sebab mereka akan bantu kita untuk kurangkan risiko daripada penipuan, bimbingan berterusan dan juga cara-cara untuk memahami dunia simpanan emas. Sangat penting ya bagi pemula simpan emas buat kali pertama. Okay guys, kita juga kena ingat ya, emas ni bukan macam beli buah tepi jalan. Jadi emas ni disiplin dia berbeza. Perlukan bantuan dan bimbingan sebab kita nak tengok harga pasaran emas ni berubah ikut pasaran harga semasa di seluruh dunia. Antara faedah lain kalau kita simpan emas dengan adanya bimbingan cikgu ataupun coaching, emas kita akan berkembang. Sebab kita dapat satu, jaringan networking yang kukuh. Kedua, kita dapat belajar dengan penyimpan-penyimpan emas lain. Mereka ada banyak pengalaman dan kita pun boleh belajar sesuatu. So, kalau korang rasa video saya bermanfaat, boleh follow saya, tekan like, subscribe dan share ya.